Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni Wahyu nak masak bihun goreng sambal tumis telur yang mudah dan sedap. Untuk menumis, tumbuk dulu bawang putih. Dan untuk lauk, saya pakai lauk telur je. Ni bahan dah ready. Ada bihun yang dah dicelur, ada sawi, telur, bawang putih dan sambal tumis yang dah siap dimasak. Okey, mula-mula bolehlah panaskan minyak, goreng telur sehingga masak dan hancurkan. Bila dah masak, boleh angkat dan ketepikan dulu. Seterusnya, saya tumis dulu bawang putih yang ditumbuk tadi. Kacau sekejap sehingga naik bau dan sedikit garing. Barulah masukkan sambal tumis yang dah siap masak ni. Sambal tumis ni sebenarnya dia cili kering, bawang putih, bawang merah halia, kisar. Lepas tu masak je atas dapur sampai dia pecah minyak. Letak perasa secukupnya. Lepas tu simpan je dalam peti. So kalau nak masak ayam sambal ke, nak masak bihun goreng ke, boleh pakai sambal tumis ni. So, kacau-kacau sekejap. Lepas tu bolehlah tambahkan sos cili dan juga sos tiram. Teruskan kacau biar sebati. Tambahkan juga sedikit perasa. Walaupun sambal tumis ni dah ada rasa, bila dimasak dengan bihun, nanti rasa tu akan berkurang. So, nanti akan rasa tawar sikit. So, kena pandai-pandailah tambah perasa. Teruskan kacau biar dia rata. Bihun ni kalau nak cepat dia lembut, boleh celur dengan air panas sekejap je. Lepas tu bilas dengan air biasa. Jangan rendam terlalu lama, nanti dia akan jadi lembik. So bihun tu akan hancur bila digoreng. Seterusnya bolehlah masukkan sayur sawi. Kacau sekejap. Kemudian masukkan telur hancur tadi. Teruskan kacau sehingga sayur ni layu dan bihun ni betul-betul masak sekata. Okey, nampaknya bihun sambal tumis telur saya dah masak, siap untuk dihidang. Memang sesuai sangat dijadikan sarapan pagi yang mudah dan cepat. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.